Wih, ada bunyi. Dapat tak? Dapat. Dapat madu. Sedap tak? Dapat madu. Dapat. Oh. Luar nak tak? Ha? Ha, tak nak? So geng, inilah tujuannya kempen satu sarang, satu rumah satu sarang. Okey, bila-bila nak madu, sedut sendiri je geng. Boom. Okay, so giliran anak-anak menyedut madu dah selesai. Sekarang giliran bapaknya pula. Okey. So yang tadi anak-anak ni madu terminata. Kenapa madu terminata jadi pilihan? Sebab dia adalah mesra kanak-kanak. Dari segi rasa dia manis je kuat. So budak-budak suka. Dan dia kurang menyerang kan, dia tak menyerang. Dan ni bigami ni mungkin budak-budak tak sesuai lah. So jom kita try. Mana ni minit? Koyak kan? Itu kata. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bagi siapa-siapa yang suka rasa madu yang agak ekstrim. Oh. Best. Okey, jangan lupa kempen satu rumah, satu sarang. Ada lagi banyak, lagi baik. Okey, bye-bye. Lain video kita akan update kemudian